Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton. Bertemu kembali kita di SKJ TV. Pada hari ini, SKJ 1 mengadakan program perasmian kelestarian dan kesedaran kita semula oleh Sinergi Si Berhad. Sinergi Si Berhad merupakan penaja utama Sekolah Kebangsaan Jeli 1 di dalam program Sekolah Angkat Madani yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Melalui program ini, syarikat Sinergi Si Berhad telah bekerjasama rapat dengan SKJ 1 dalam menerapkan kepentingan kelestarian alam sekitar dalam kalangan warga SKJ 1. So hari ni actually kita memberi pengetahuan kepada student macam mana kita nak menjaga alam sekitar dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh kita semula. Which mean kita telah buat satu tempat yang proper, kita telah supply tong sampah kita semula supaya boleh dimanfaatkan oleh sekolah dan juga student-student lah dekat sini. Kita juga telah melibatkan NGO daripada Generasi Peduli Sampah. Mereka telah datang untuk memberi pengalaman kepada student-student dekat sini dengan memberi aktiviti-aktiviti yang daripada barang kita semula. Program hari ini juga turut dihadiri oleh NGO Generasi Peduli Sampah atau JPS yang mana turut sama menjalankan kempen Sampah Kita Tanggungjawab Kita. Setiap orang yang ada di sini adalah generasi peduli sampah dan itu adalah tanggungjawab kita untuk tidak membuang sampah merata-rata. Kerana kita tahu mula dari sampah yang kecil, kalau kita tak ambil kira, ianya akan merebak menjadi sampah besar dan akhirnya ianya akan menjadi satu ancaman kepada penduduk di sekeliling kita. Sebenarnya Omar tengok sekolah Jeli 1 ni sebenarnya sangat-sangat bersih. Omar sangat bangga atas kesedaran yang diterapkan oleh pengetua sekolah ya tentang kebersihan di sekolah. Ada penduduk Jeli, keep up the good work ya, jaga kita punya taman kita, bandar kita, kampung kita, sekolah kita bebas dari sampah. Adalah menjadi harapan saya agar budaya kita semula akan menjadi budaya berterusan di sekolah kita dan mudah-mudahan sekolah kita akan menjadikan budaya kita semula sebagai amalan terbaik sekolah, insya-Allah. Sekian dahulu laporan dari saya, Nurdina Batrisha binti Muhammad Sabri untuk Skejelis TV. Gemelang selamanya. Jaya. Ay, ay, ay.